Hai, Assalamualaikum guys. Welcome back to my YouTube Fuzio. Pada video kali ini guys, aku akan main game Roblox di map Tung 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 Sahur. Jadi, tanpa membuang masa, let's go kita play game sekarang. Okay guys, jadi sekarang ni aku dah masuk ke dalam map Tung 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 Sahur. Ya guys, ni ada banyak lagi map lain ni. Ada map Anomali Walid Tower guys, Anomali Statue Tower. Wah, ada Walid kat sini guys. Nanti mungkin di next time aku akan main di map Anomali Walid Tower. Mungkin menarik juga. Aku pun tertanya-tanya ni map dia apa perbezaan dia. Ada Shondel. Kita tak nak buang masa lah. Let's go, kita mula mendaki. Ni aku pun dah berlatih sikit-sikit lah main map ni supaya tak adalah asyik jatuh je kan. Anomali mengerikan yang keluar. Ada apa tu? Sang Wukong. Kalau ada orang yang dipanggil sahur Kesatria dan tidak nyawa. Tinggi guys. Kau tengok tu. Jauh ke atas. Kita baru mulakan perjalanan kita. Jauh lagi perjalanan kita ni. Masih sangat-sangat jauh guys perjalanan kita ni. Cepat. Ada berbaki 23 saat saja guys. Berbaki 18 saat. Ayo guys. Easy lah game ni. Game bocil ya. Kata orang Indo kalau game-game kayak gini nih, game-game bocil ya. 12 saat. Wow. Mana Tung-Tung ni? Dekat sangat ni bunyi dia. Mampus dia kena Tung-Tung. Seremnya. Oh, nasib baik dapat. Hampir aku terjatuh guys. Hampir aku terjatuh. Tak apa. Let's go. Kita kena berhati-hati. Lebih mencabar ni, kecil-kecil je dia punya bulatan. Berbagi 13 saat kita dapat sampai ke checkpoint yang keberapa ni? Ketiga guys. Mantap. Tung-Tung. Karakter orang tu Tung-Tung guys. Yang hanya keluar pada sahur. Kalau ada orang yang dipanggil. Ayo cepat. 9 saat. Makhluk ini datang di rumah kalian. Saat yang kedua kita dah boleh gerak guys, sebab biasanya dah selamat. Tung Sahura. Ada Tung-Tung kat belakang aku guys. Ada Tung-Tung. Dia cosplay menjadi Tung-Tung guys. Sahur. Tung-Tung, sekarang ni dah bukan bulan puasa. Jadi kita tak perlu sahur. Tung-Tung pun boleh kena pukul dengan Tung-Tung Aneh banget. Anomali mengerikan yang keluar pada Tung-Tung boleh kena pukul ke? Dia macam selamba je, tak takut pun. 3 kali dan tidak nyawa. Tak mati guys. Datang di rumah kalian. Dia mati juga. Aku yang dia kebal sangat. Kena berhati-hati sebab ni lebih mencabar bagi aku. Sebab kotak tu kecil guys. Tak dapat. Sikit, sabar. Lambat asalkan selamat. Guys. Lambat asalkan selamat. Korang tengok, walaupun aku naik tu lambat, tak laju sangat, tak pro lah boleh kata. Tapi selamat. Janji selamat. Katanya kalau ada orang yang dia boleh sengit. Boleh tegak, boleh sengit. Tapi aku lebih suka tegak, aku tak suka sengit. Seremnya. Tak ni the lock. Badan dia tu lock. Silap aku ni sengit je. 20 silap lah pula aku. Tak apalah, kita tunggu je dulu. Sebab aku dah tersilap lah. Patutnya tadi aku dah kena gerak dah. Ini dah terlambat dah ke 20 saat je. 17 saat. Ramai yang tak lepas lagi guys. Aku ni pro player lah. Dapat sampai ke checkpoint yang keberapa ni? Entahlah, aku tak ingat yang keberapa. Wah, cewek guys. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Konon katanya kalau banyak yang tak lepas lagi tu. Sahur 3 kali. Asyik kena pukul dengan Tung-Tung aja. Maka makhluk ini datang di rumah kalian. 4, 3, 2. Mantap.
Oh, hampir saja kita terkena merah tu. Oh, nak tengok power depan aku. Kan dah jatuh. Aku lagi power lah. Nak tengok power Dia jatuh dah tu. Ui, tinggi guys. Aku dah sampai ke berapa ni? Dah berapa ratus meter ke atas ni? Anomali mengerikan. Dia tak ada tangan guys. Sahur. Konon katanya dia tak ada tangan. Orang yang dipanggil sahur 3 kali dan tidak nyaut, maka makhluk ini datang di rumah kalian. Yang tu aku tak tahu aku dapat lepas ke dok. Seremnya. Dapat lepas ke tak sebab korang baru tengok tebal guys dinding dia. Wah! Aku jatuh guys. Tak apa, kita cuba yang kali kedua. Tung sahur tak dapat kacau kita. Tak akan dapat halang aku guys. Cepat, ayo. Alamak, aku pergi ke checkpoint yang berapa dulu lah ni. Aku tak dapat naik atas. Aku tak dapat. Tak apa. Kita kena sabar. Jangan gelojoh. Gelojoh nanti kita akan kalah. Sabar. Ada tung guys. Ada tung. Sorry lah tung tak dapat call aku lagi. Sabar, kita kena sabar. Pelan-pelan. Kat atas tu guys, dia punya dinding tu tebal sangat, membuatkan aku tak boleh nak lompat pusing keliling ke tepi tu. Tapi orang yang tak tangan tu dapat lepas. Aku tak dapat guys. Anomali mengerikan. Tak tahulah, harap kali ni dapat dah lepas. Ada orang yang dipanggil sahur 3 kali dan tidak nyaut, maka makhluk ini datang di rumah kalian. Hi, seremnya. Okey, kita cuba percubaan yang kedua. Okey. Tung sahur. Aku terkena garisan merah tu guys, terlanggar. Lain merah tu, aduh hai. Selapak ni, dinding dia kecil-kecil ni senang je. Tak apa. Kita cuba yang kali kedua. Kita akan cuba 3 kali guys. Kalau 3 kali tu kita gagal, tak apalah, redor je lah kan. Tak buat macam mana. Yang dipanggil sahur 3 kali dan tidak nyaut. Itu isteri tung sahur guys. Itu isteri tung sahur. Dia pakai tudung oh. Garisan merah macam tu kau tak boleh langgar. Kalau kau langgar nanti mati guys. Kita kena tangkap dengan tung sahur. Semua orang lain aku tinggalkan. Alamak. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Macam kenal je muka tu. Itu muka Pakcik Winda bersaudara guys. Ya betul, tak silap lagi, itu adalah muka Pakcik Winda bersaudara. Pakcik Winda jadi tung sahur guys. Akhirnya kita dapat sampai ke tempat asal kita balik. Jauh lagi guys ke atas. Kita tak dapat naik. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. 12 saat. Cepat. Ayo. Sahur 3 kali dan tidak cepat. Maka makhluk ini datang. Jangan melambatkan kerja aku. Aku nak sampai ke atas tu cepat. Agak-agak kalau dah sampai ke atas kayak itu ada apa guys? Aku tak tahu ada apa dekat atas tu. Tapi kalau korang yang dah main map ni, korang boleh komen dekat bawah. Dekat atas tu ada apa? Bunyi apa tu? Alarm berbunyi guys. Apa nama benda tu? Tak pernah kita sekat.
4 saat. Anomali mengerikan yang 1 saat, pada sahur. 12 saat guys. Kita tunggu je dulu. Kita tak nak terus jalan. Sebab aku ya pasti sebab sebenarnya aku dah ada main 2-3 kali, takkan dapat lepas. Seremnya. Kalau korang terus jalan, yang takkan dapat sampai ke checkpoint yang kedua. Checkpoint seterusnya, kedua pula. Kedua dah lepas. Tung sahur. Tung tak dapat pukul kita guys. Yang ni easy. Easy. Dia tak macam kat atas tu. Dia nak lompat dinding tu. Dia nak lompat pusing dinding tu yang susah bagi akulah. Yang ni senang je. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Konon katanya kalau ada orang yang banyak yang tak lepas guys. Kali dan aduh hai. Maka para player Roblox pun tak menang guys. Tak lepas lagi. Seremnya. Aku ni yang bukan player Roblox pun lepas mudah je macam tu je. Sekali 2 main dah lepas dah. Nasib baik kita tak terlanggar line merah tu guys. Kadang mampus aku. Astaghfirullahalazim. Nasib baik selamat. Dekat situ jauh, jarak sangat dia punya kotak-kotak tu. Tak apa, kita akan cuba sekali lagi. Yang hanya keluar pada sahur. Harap kali ni aku dapat lepas lah guys. Dan tidak nyawa. Sebab maka makhluk ini macam mustahil juga aku nak lepas tu sebab jauh sangat kan. Berapa ratus meter lagi untuk sampai ke atas tu. Aku dah lepas punya. Boleh rupanya. Guys, aku ingat tak boleh. Astaghfirullahalazim. Mampu aku kalau macam ni. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Alamak guys. Tung sahur, jangan makan saya. Tung sahur. Bangun Winda sahur. Kalian. Aduh hai. Seremnya. Aku tak lepas pula. Tak apa. Ini adalah percubaan kita yang kali terakhir. Alamak, terjatuh dah pula. Kat sana ada roket lah guys. Tung mungkin nak balik ke tempat asal dia. Nak keluar daripada bumi. Sebab pekerjaan dia membangunkan orang untuk sahur pagi. Untuk sahur dah selesai guys. Jadi dia nak pulang balik ke planet asal dia kot. Mungkin planet dia kat planet Marih kot. Kali dia macam planet Marih. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Terjatuh pula lah ai. Panggil sahur 3 kali. Tak apa. Tidak nyawa. Maka makhluk ini datang di rumah kalian. Aduh, kena makan dengan tung sahur pula guys. Alamak, terjatuh lah pula. Aku ni dah berapa banyak kali gagal. Yang tadi tu dia nipis, dia senang. Yang tebal tu susah. Tak apa. Kepala dia tung sahur guys. Tung sahur. Anomali mengerikan yang cosplay menjadi tung sahur ya dia. Kalau ada orang yang dipanggil sahur 3 kali dan tidak nyawa. Hampir je dia kena makan dengan tung sahur. Kalian. Tung sahur. Seremnya. Tak apa. Kali ni pasti boleh. Okay, fokus. Aku tak boleh nak banyak bercakap sangat. Aku kena fokus. Ada tung sahur guys. Dari tadi tung sahur ni tak lepas ke apa. Dia pun sama je macam aku, tak lepas. Kali dan tidak nyawa. Maka makhluk ini datang di rumah kalian. Wayan. Seremnya. Aku
Sangat-sangat pro lah main. Mantap. Sabar. Walaupun jarak kita nak sampai ke checkpoint seterusnya ni dekat je, tapi aku tak nak ambil risiko guys. Sebab kita dah agak jauh juga ni. Ada orang yang dipanggil sahur 3 Kita nak membuang-buang waktu, membuang-buang masa lagi untuk mula manjat daripada bawah lagi. Seremnya. Tung. Tadi aku dengar suara dia macam dah datang dekat dengan aku tu. Tapi sebabkan dah habis masa, tak sempat datang. Aku hampir terjatuh. Tapi tak apa, kita selamat. Bang, sini bang, cepat. Bang Ryan. Mantap Bang Ryan. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Konon katanya kalau ada kita kena lebih berhati-hati untuk sampai ke penghujung lubang ni guys. Tung sahur tak dapat pukul kita. Hei, Bang Ryan lagi cepat daripada aku guys. Tadi aku lagi cepat daripada dia. Sekarang ni dia lagi cepat daripada aku. Mantap Bang Ryan. Lagi 14 saat. Cepat. Katanya kalau ada orang yang dipanggil sahur 3 kali dan tidak nyaut. Wih, aku berlari guys. Aku berlari yang tak bergerak. Seremnya. Astaghfirullahalazim. Asal tung sahur tu tak kejar aku tadi? Tak tahu le. Easy. Kat tangga ni aku kena berhati-hati. Sebab tadi aku lompat ke tangga tu, dia tak pegang guys tangga tu. Jadi aku jatuh lah ke bawah. Aduh, sangat disayangkan. Kalau tak sekarang ni mungkin aku dah sampai atas, jauh lebih tinggi daripada sekarang. Mungkin dah sampai ke penghujung dah pun. Mungkin Aku pun tak pastilah aku boleh menang tak game ni. Seremnya. Bismillah. Masya Allah. Kenapa dia tak dapat naik atas? Dia tak dapat pukul aku lah. Kenapa tak pegang guys? Aku tak tahulah kenapa dia tak pegang. Kita cuba sekali lagi. Wih, dapat pula kali ni. Kali ni dapat pula. Aku harap kali ni dia tak bermasalah lagi. Aku dapat pegang tangga tu dengan baik. Dan aku akan dapat teruskan perjalanan aku menuju ke tempat paling atas. Aku tak tahu lah tempat paling atas tu ada apa. Tapi kita cuba je naik. Boleh pun. Easy guys. Mantap. Dekat tempat ni aku nampak 2 dinding besar kat depan aku tu. Bagi aku adalah tempat paling bahaya yang aku pernah lalui dekat dalam map ni lah. Tak tahulah, mungkin dekat atas sana tu ada kawasan yang lebih berbahaya. Mungkinlah ada. Kalau ada lah, kalau tak ada tak tahulah. Ada orang yang dipanggil sahur 3 kali dan tidak nyaut. Maka makhluk ini datang di rumah kalian. Seremnya. Guys, sekarang ni kita akan cuba. Aku harap kalian tak jatuh lah kat sini. Mantap guys. Mantap. Easy. Astaghfirullahalazim.
Kenapalah aku terjatuh lagi kat tempat asal ni? Tak apa, kita akan cuba lagi. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Sebab kita belum Kalau ada orang jatuh yang ke tempat asal kita, guys. dan tidak Kita nyawa, masih sempat. maka makhluk ini datang di Aku dah nak kena kalian. makan dah tadi. Aku dah nak kena makan. Aku nampak tu ada bini tung-tung sahur. Bini tung-tung sahur. Astaghfirullahalazim. Kenapalah aku jatuh lagi, guys? Aku gagal, guys. Aku terjatuh lagi ke tempat paling bawah. Jadi sampai di sini sajalah, guys, video aku pada video kali ni. Disebabkan aku panjat Lego tu yang terapung kat ular tu dah sampai 3 ke 4 kali dah, tapi aku masih tak dapat sampai ke penghujung dia. Mungkin dah sampai ke pertengahan jalan je aku rasa lah. Mungkin dah sampai pertengahan jalan sebab aku rasa aku panjat tu dah agak tinggi dah pun. Tapi aku masih still tak dapat sampai ke penghujung dia. Jadi aku pun dah fed up. Jadi aku rasa sampai di sini saja video aku kali ni. Aku pemain game Roblox di map Tung Sahur. Jadi sebelum tu, macam biasa, korang jangan lupa tekan button subscribe dekat bawah, tekan tombol like, dan kalau boleh korang komen dan share video ni sebanyaknya mungkin sebagai tanda sokongan korang untuk channel aku. Jadi Assalamualaikum dan kita berjumpa di next video.